Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Amin Zikri bin Zul Amali daripada PISMP Bahasa Melayu Ambilan Ogos 2025-2029. Hari ini saya ingin berkongsi pengalaman saya membaca sebuah buku psikologi yang bertajuk Surrounded by Idiots oleh Thomas Erikson. Buku ini membincangkan tentang cara kita memahami perbezaan personaliti dan komunikasi manusia. Penulis membahagikan manusia kepada 4 kategori warna. Yang pertama ialah warna merah, iaitu mereka yang tegas dan dominan. Yang kedua ialah kuning dan ceria, di mana mereka merupakan individu yang ceria dan juga penghibur. Yang ketiga ialah hijau, mereka yang penyabar dan pendengar yang baik. Serta biru, seorang yang teliti dan perfeksionis. Dengan memahami perbezaan ini, kita boleh mengurangkan salah faham dan lebih mudah bekerjasama dalam kehidupan seharian. Apa yang menariknya tentang buku ini ialah gaya bahasanya. Gaya bahasanya yang ringkas dan mudah difahami. Tambahan pula, penulis memberikan contoh situasi sebenar di mana kita boleh mengaplikasikannya atau mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, secara peribadi, buku ini telah mengubah perspektif atau pandangan saya terhadap orang lain. Saya sedar bahawa setiap manusia melihat dunia dengan cara yang berbeza dan kita tidak sepatutnya mempersoalkannya. Sebaliknya, kitalah yang harus menyesuaikan diri kita dengan mereka. Saya sangat mengesyorkan buku ini untuk dibaca lebih-lebih lagi kepada mereka yang berminat dengan dunia psikologi, dan untuk anda yang baru berniat untuk membaca buku ini, jangan lupa kongsikan pendapat anda. Terima kasih.